kita ni memang dalam sihat. Tapi ada orang tak jaga untuk kesihatan organ paling utama iaitu kulit, sel-sel kulit. Maka dia nampak macam tak berapa sihat. Muka dia macam tak bermaya. Kulit dia kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama dah kita nak bulan Ramadan ni. Cuba ingat balik Ramadan kita yang dulu. Macam mana? Macam mana Ramadan kita yang dulu? Produktif atau tidak? Mungkin ada di kalangan kita dia rasa puas dengan bulan Ramadan. Sebab dia dapat capai apa yang dia nak buat. Nak banyakkan solat sunat, nak banyakkan baca Al-Quran, nak banyakkan beramal, nak banyakkan hadir majlis ilmu. Tapi ada orang, dia ingat-ingat balik Ramadan dia, tengah hari tu dah lemah. Petang tu dah melepek. Lepas dia buka puasa, KO terus. Lepas tu dia frust. Kenapa lah? Tengok orang lain macam semua kata, bila bulan Ramadan makin sihat, tubuh badan makin ringan. Kalau sama sakit kepala, tak sakit kepala, boleh capai target. So, kita kecewa dengan performa diri sendiri. Betul atau tidak? Perkenalkan, Raubia Olive Guard by Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Dalam ini kaya dengan sumber olive ataupun minyak zaitun yang berkualiti tinggi daripada Turki. Salah satu negara yang menghasilkan zaitun terbaik di dunia. Masya Allah. Kedua, di dalamnya ada sibakton. Olive bagus untuk jantung. Sibakton pula sangat bagus untuk perut. Dan kita ada tocotrienol sangat bagus. Sebab apa? Dia super vitamin E. Maksudnya vitamin E ni memang bagus. Tapi bila super vitamin E, Masya Allah, double, triple vitamin E yang kita ambil dalam jumlah yang sikit. Tapi sudah cukup untuk kesihatan dalaman dan luaran.